cerita ni tadi ni, cerita UG ni, memang saya ni tak tahu kisah apa yang berlaku di Selangor pada pagi esok lepas pilihan raya tu. Rupanya Haji Hassan Ali sudah berpakat dengan Khair Toyo nak bentuk kerajaan PAS dengan UMNO di Selangor. DAP dengan keadilan sudah cadangkan Khalid, Tan Sri Khalid jadi MB, tapi Selangor, PAS Selangor tak sokong. Kerana pagi tu rupanya janjinya Ustaz Hadi dengan Hassan Ali dan Mustafa Ali akan berjumpa dengan Pak Lah dan Khair Toyo di satu tempat tak jauh dari parlimen tu untuk memutuskan ni. Nasruddin tadi, dengan Nasruddin Isa. Tiba-tiba bocor. Khalid Samad dapat tahu. Khalid Samad pintas pergi ke Pejabat Agong, jumpa Hassan Ali. Tu bertengkar Hassan Ali tu. Entah jangan pergi. Tak payah. Presiden tak payah pergi. Mari. Timbalan Presiden, Mustafa Ali, saya 3 orang pergi. Yang bercakap Khalid Samad lah. Jumpa dengan Pak Lah. Kami tak setuju. Lepas tu Mustafa Ali ada juga cakap gini. Ustaz Nasruddin, tak cakap sepatah pun. Kalau dia dah pakat tadi kata, Ustaz Hadi dah setuju. Nampak? Yang saya ni betul-betul tak tahu langsung kisah tu. Bermati-matian lah dia perak ni kita. Rupanya dia pandak perak, dia pandak Selangor. Dua-dua ni join UMNO PAS UG. Nampak? Sebab itu dalam Muktamar 2009 di Stadium Selangor, yang saya di atas pentas tu berucap menggulung sebagai naib presiden tu, yang saya tak nak bertanding dah tu. Apa saya kata? Saya kata Ketua Pemuda cakap tadi, baru dilantik masa tu, Ustaz Tantawi ni, Nasruddin Hassan, baru naik jadi Ketua Pemuda menggantikan Salahuddin Ayub, kan? Dia kata selain daripada kita, insya-Allah pemuda akan menjalankan tugasnya lebih daripada orang yang bukan ulama, kerana ini kali pertama ni kalangan agamawan dilantik. Itu satu hal lagi lah yang tak patut dia cakap. Kemudian dia cakap, kita seperti muktamar di Ipoh tahun lepas, kita memang bersama mempertahankan kerajaan kita punya Pakatan Rakyat. Tak ada siapa di antara kita yang nak bersama dengan UMNO. Saya pun kata saya nak komen sikit. Yang dia cakap tu, ketika tahun lepas sebelum tubuh kerajaan tahun 2008 tu, kami nak tubuh kerajaan 3 parti ni, saya dapat call esok hari daripada pemimpin tertinggi, ada atas pentas di Dewan ni, telefon Ustaz Mat, boleh review tak cadangan tu supaya kita boleh kaji untuk tubuh bersama dengan UMNO. Ada atas pentas ni, saya kata. Oh, malah tu gempar lah dia orangnya. Wartawan, saya turun saja, bekerja saya buku. Wartawan The Star tu yang siapa ni? Perempuan Cina tu yang biasa saya. Jason Tan. Please Ustaz, you tell who is the person. No, I won't tell you. Kata, this is between me. Kata. Later you will know. Kata. Itu dia. Dia balik ke rumah, dia telefon saya lagi. Ustaz, please Ustaz, just tell me one person. No. Kata. Saya ni, keadaan saya tak tahu apa ni tadi. Saya lepas malam tu tadilah, esok saya pergi ke pusat. Saya tanya. Masa tu Nasruddin, Presiden, Mustafa Ali, seorang lagi saya tak ingat lah. Ada 4 orang. Tapi soal ini bukan perkara kanan lah. Saya nak tahu ni, ini adakah pendapat peribadi Dr. Harundin yang ke situ itu timbalan Mursyid Am, pendapat dia seorang atau dah disepakati oleh pimpinan tertinggi yang suruh review nak tubuh dengan UMNO ni? Saya nak tahu. Ini di depan dia pun dia ni, seorang tak bercakap, tak terkejut. Pasal dia tak respon kau ni. Saya seorang bersyarah. Saya kata dalam masa seminggu ni saya nak tahu. Lepas tu saya pun balik. Balik itulah saya dalam perjalanan dalam kereta menuju ke Pejabat Ipoh tu, yang saya kemudian mendengar Lim Kit Siang mengatakan membantah
Padahal isunya nak kat Sabah ni. Lusa nak kat Sabah. Itu cerita. Jadi kesimpulannya, perkara UG ni sebenarnya memang Ustaz Hadi dengan Ustaz Nasar dan pemimpin-pemimpin lain termasuk kemudian ustaz-ustaz ni belakang yang sokong dia lah. Jadi yang menentang ni kami ni lah, terutama di Selangor Khalid Samad. Sebab tu Khalid Samad digugurkan dari Timbalan Pesuruhjaya oleh Hasan Ali lepas tu. Itu dia. Jadi balik pada cerita tadi, saya masa muktamar 209 tu 2 hari kemudian Ustaz Hadi panggil ke rumah, di rumah Presiden, rehat Presiden di jalan di Sentul. Di Sentul tu ada rumah Presiden di kondominium. Nak kata apartmen gitulah tingkat bawah. Yang dibeli oleh parti lah dulu, Harakah lah. Tapi Ustaz Hadi tak pernah duduk situ. Ustaz Padil tak pernah duduk. Ustaz Hadi duduk situ. Masa jadi MB dulu duduk di hotel Eastern tu. Dia panggil, kesimpulannya dia nak tanya, nak minta juga saya dilantik jadi Pesuruhjaya. Sebab dah umumkan sebelum tu di Perak pun, dalam convention itu Intan, saya tak nak lah. Saya kata tak boleh lah ya cik, saya dah umumkan, tak apa, dia kata. Korang Intan terimalah satu penggal lagi. Tak boleh, saya nak tumpu kepada kerja ni, buat rumah ni Atim ni. Kalau tidak besok tak jadi apa yang saya rancang, dia kata. Tak apalah kalau macam tu. Lepas tu tak apa lagi, sembang. Habis itu cerita, saya nak tanya ni ya cik. Kenapa dalam muktamar kali ni timbul UG ni? Ucapan dasar tak ada. Tiba-tiba keluar dalam surat khabar. Hari Sabtu pagi, hampir semua paper timbul isu UG. Masa interview Ustaz Hadi. Lepas ucapan dasar, hari Jumaat, kemudian media conference, wartawan pergi timbul. Dia jawab, layan. Pagi Sabtu tu keluar muka depan. Sebelum nak pergi muktamar pagi tu, saya tengok dia turun nak pergi ke tempat kereta bersama dengan Ustaz Nasar, berdua gini. Mak Lang kata, tu. Ayah cik, saya kejar. Kami duduk hotel yang sama. Concord Hotel. Tapi kami bayar sendiri. Kami tak tahu pun rupanya mereka ni, pimpinan mereka ni semua dah dibayar oleh orang tertentu. Hasan Ali urus lah ni. Walhal saya masa tu naik Presiden. Saya sewa sendirilah. Kebetulan Mak Lang ni ada kawan dia yang bekerja dalam syarikat Jepun. Jadi dia kata tak apa. Ustazah, pakai nama dia, dapat murah. Jadi kami dapat duduk Concord Hotel tu. Tapi jauh lah tempat kami dengan dia orang. Parking pun tak sama. Jadi parking kami belah sana, dia ni parking special belah ni. Kejar dia. Kejar. Ya cik, ni. So khabar memang dia letak free kan di muka pintu. Ni apa cerita ni Ustaz? Hari ni cik kena jelaskan ni. Kata macam mana pula timbul isu UG ni? Dia tak kata apa. Tapi dia dengar lah. Dia berhenti dengar. Tiba-tiba keluar sahabat esok lagi keluar lagi. Jadi masa dia panggil saya tu, lepas habis cerita tadi ni, esok harinya dia nak ke Eropah, ke London dan ke mana-mana lagi lah, nak lawatan. Haji Asmuni yang mengiring dia tu. Haji mesti bukan giringnya, Haji Muni Taja pun. Benda hari pasal kan, dia ada duit. Saya tanya, yang isu UG ni macam mana timbul ni? Cik? Pelik pula, dia kata. Dah lama dah tak hidup ni. Yalah, dia kata UG ni dulu dengan Pak Lah. Tapi bila dah Najib ni, dia kata kita tangguhkanlah. Tapi kalau keadaan perlu demi untuk Islam dan Melayu, UG ni lah pula kita hidupkan. Sekarang itulah dia yang ditunjuk. Dia tunjuk yang dia cakap ke saya tu, itulah dia. Dihidupkan sekarang. Bermula dari krisis Menteri Besar Selangor tu, di situ dia main isu UG ni. Jadi ini empat mata ya. Ustaz Hadi cakap dengan saya, siarkanlah ni, siarkan. Tak ada masalah. Pasal saya cakap lillahi ta'ala. Dia cakap kat saya macam tu, saya pun diam dah. Saya pun tak jawab lah. Pasal bila dia kata kalau esok keadaan memaksa perlu, masa lebih kurang itulah perlu memaksa kan. Inilah dia. Maknanya walaupun zaman Najib ni dulu masa tu gantung, tapi akan hidup balik. Sekarang dia hidup balik. Jadi bila saya tengok langkah dia 1, 2, 3 daripada mula dia bersama pakai sedundun, sebelum sekali itu berpeluk dengan Najib di Sabah,
Saya kata ini nampak. Sebab itu malah isu MB Selangor tu, bila sahabat-sahabat telefon saya bercakap, Ustaz boleh cakap. Ustaz yang boleh Ustaz Hadi dengar. Dalam hati saya tak, Ustaz Hadi takkan dengar cakap saya. Pasal saya kata isu MB ni, Tan Sri Khalid ni, nak tukar Tan Sri Khalid ni yang dibantah oleh Fahmi ni, bukan pasal itu di luar je. Orang putih kata itu hanya superficial, luar je. Hakikat sebenarnya isu UG. Dia nak tubuh bersama UMNO. Betul tu. Itu yang dalam mesyuarat yang berbahas, yang sampai Hanifah Maidin kata, habis dengan siapa? Mesti dengan UMNO, tidak mana cukup orang kan. Dia diam. Jadi makna isu UG ni memang isu nak bersama UMNO, dan sah dah hari ni Ustaz Hadi sebut. Mula memakai tafsir dah, jadi kingmaker lah, jadi penasihat lah semua. Sekarang ni dia mengaku betul lah, kita bersedia UG ni. Tambah nampaknya mungkin dah bincang-bincang kot. Mana dia kata, ini UMNO ni kalau kena haram juga ni, tak ada jalan lain, kita pakai lambang bulan. Nanti bagilah. Ini dah calon. Calon berundur lah bagi serai ni. Kalau dia pas tanding pun, dia tahu takkan boleh menang. Rohaya tu kan, orang tak kenal pun. Mestilah UMNO. Jadi dia undur lah. Itu tak apalah. Ambil lah ni. Kali takat 500,000, no problem. Tak. Jadi, ataupun, dia kata orang ni bukan popular sangat, 200,000 cukup lah. Takkan tak terima ke dah? Mana itu kemungkinan-kemungkinan yang tak boleh kita katakan ianya dinafikan akan terjadi kalau UMNO diharamkan. Orang PAS akan berundur, sekurang-kurangnya UMNO kata, okey, dulu PAS menang, PRU dulu berapa parlimen? Jumlah debu-debu semua yang tangan yang lompat ke bagi ni berapa? 15, 14, 16. Okey, yang 16 ni UMNO tarik diri. Ataupun tak tarik diri, tapi kita bagi kalah nanti. Undi yang pasal lambang sama. Tapi yang ni pastikan. Sebab besok Ustaz Hadi di timbalan Perdana Menteri. Atau yang lain tu mungkin dapat 1-2 timbalan menteri atau semacam. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan, dan itulah yang dicita-citakan oleh sebahagian orang PAS yang ada dalam ni, yang berebut nak bertanding ni, yang menjadi letak calon banyak-banyak ni ialah nak bagi menang UMNO. Bayangkan 160 parlimen nak bertanding. Sepanjang abad PAS ada 50-60 tahun ni, tak pernah penuh, tak pernah sampai 100. Lagipun 160 kan ni berapa juta? Belanja tu saja. Setiausaha Agung kata 34.4 juta dia punya deposit dengan deposit apa dan belanja-belanja yang lain. Boleh cari, kerana PAS ada ahli sejuta. Setiap orang derma RM34.40. Allah ya, Mahfuz kata, Datuk Mahfuz kata, nak derma RM2 untuk beli harakah pun hampa tak boleh. Sampai mati harakah sekarang kena berhenti sebahagian ke tangan harakah. Betul itu? Ya. Maknanya, melainkan duit daripada UMNO lah.